YouTuber. Kau jadi Samdol lagi baik lah. Kau video tak tahu buat. Itu tak tahu, ini tak tahu. Semua harap orang. Video kau hancur. Tak apa benda kau buat. Lain orang cakap, lain kau buat. Apa nak jadi kau ni? View tak naik, semua tak naik. Orang view naik, kau tahu. Kau view tak naik. Semua sendu. Jadi sendu kau ni. Lepas sendu jadi apa kau tahu? Jadi terlingkup. Orang nak jadi YouTuber, kau nak jadi YouTuber. Kau jadi yang lain. Kau jadi polis ke, jadi bomber ke, kan baik. Apa salahnya? Orang nak makan chicken chop, kau nak. Kau apa? Tengok cantik. Macam ni lah jadi YouTuber. Baru betul. Aksesori mau ada. Lampu, komputer. Orang pakai 4070 Ti. Kau pakai 3090. Mana power? Kau tengok. Semua cukup. Artifact ada. Premiere Pro ada. Cinema 4D ada. Semua ada. Orang nak jadi YouTuber, kau nak jadi YouTuber. Kau jadilah Samdol ke? Kau jadi Samdol nak. Kau jadi pelakon lah. Jadi pelakon ke, producer ke, penerbit ke, jadi kontraktor ke. Kau kaya juga. YouTuber ni bukan senang nak jadi YouTuber. Kau jadi Ultraman nak. Boleh jadi YouTuber. Senang. Tak susah. Adi Farah tu hidup lagi tu. Aku yang buat viral tu. Buat video kahwin dia. Dia yang viralkan aku. Aku cakap beli eksternal. Tak apa, cerita dah lama, dah 7 tahun. 2 hari je 800,000 tau view. Power tak power. Siapa yang edit? Yang ni yang edit, kau tahu? Siapa yang edit? Yang ni edit. 800,000 view. M-Star panggil aku. Multiviral panggil aku. TV3 panggil aku. Budak-budak YouTuber panggil aku. Kecoh gila bro. Twitter, FB, IG, YouTube kecoh. Telefon tak boleh duduk diam. Titit. Kecoh habis. Kena viral. Dah boleh monetize. Tapi akaun tu dah kena block. Akaun lama, akaun Adi Farah tu dah kena block. Pada tahun 2024. Ni yang aku buat hantu cium kentut manusia ni akaun kedua. Akaun yang lama tu dah kena block. Akaun Adi Farah tu. Akaun tu dah boleh monetize. Ni tengah kering, tengah miskin, tengah jatuh balik. Nak monetize tu senang je. Buat video masuk jalan. Siapa lagi masuk multiviral? Siapa lagi masuk multiviral? Cukup cakap. Aku, Isa Aisab, Ali Irfan, Sazmi Sazli. Ada lagi 2-3 orang yang masuk multiviral. Mana YouTuber power semua masuk TV. Kau jangan kecam-kecam aku. Aku letih buat video. Kau ingat senang nak buat video. Kau kecam-kecam, edit. Kecam-kecam. Kau ingat kau power sangat je. Orang main YouTube dah lama. Dah 20 tahun dah. 20 tahun dah. Sial, Bahalul, Chow Cibai lah kau ni. Kimak betul lah. Kau kecam-kecam, kau power sangat je. Kau power sangat ke buat video? Bahalul. Viral lah video kau. Lain lah, Alifan ke, Isa Isab ke, Tazmi Sazdi ke, Sofian ke.
Diorang tu dah power, dah viral, tapi cuma belum jatuh je. Kalau akaun dia tutup, kena block, habis tu. Macam dulu ada, gua dulu sama taraf dengan Ali Irfan tu, sama taraf tau, YouTuber paling kaya kat Malaysia aku tu. Cuma akaun tu kena block faham? Babi kecoh lah kau, malas aku nak cakap lah.